وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. Dia jadi macam ni. Dia mulut tak bergerak. Dia bergerak kat muncungnya, tapi muncung dia pun gerak. Dia ujung ni macam paru kat sini je kan. وإذا الصحف نشرت kan. وإذا ذا فذا ألف فتحة ذا buka rahang kan. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. Sin tu kat sini kita nampak dia sin musyaddada. So kita pegang dia kejap-kejap tau. Lepas tu dia tajam. Sebab dia bawa sifat safir kan. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم. وإذا الجحيم. وإذا الجحيم. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم. buka gerahang tu. وإذا الجحيم سعرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. dari tadi. وإذا الجحيم سعرت. وإذا ذا الفتحة كان ذا الألف فتحة ذا. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. mereka hebat ni kan. Pasal apa masuk kat hidung tu? Gangnam Style kan. Dok no, mak dia ni pandai-pandai dia mak dia ni. Kan? Muka kan. وإذا الجحيم سعرت. Jangan su'irat. Itu tak mau. Ain tak boleh masuk ke hidung. Tak ada mu su'irat saja. Mu tu perkataan hak lain punya. Mim tu hak lain punya. Okay. Yallah. One time only. وإذا الجحيم سعرت. 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 Ada masuk hidung tu. Su'irat. Huruf ain kat sini. Huruf ain bukan hidung. Ingat nak ramai yang kata huruf ain, yang kadang orang kata huruf ain tu kot hidung. Dok huruf ain bukan kot hidung. Ya. Huruf ain kot mana? Huruf ain kat mana keluar dia? Wasatul halq. Tang ni tu nama apa kak? Tang ni. Apa nama tang ni? Dia dak tang ni, dia duduk tang ni tengah-tengah ni. Wasatul halq. Tokak ni. Wasatul halq. Ada wasatul halq. مخرج عين. هذا لسان المزمار. هاي لسان المزمار يضرب جدار الحلق. Ni kawasan ni. Dia bukan cerita pasal tengah halqum saja. Dia cerita anggota yang kat sini ni, dia kena tonyoh-tonyoh dekat kawasan belakang ni.